London Marathon tahun ini berpotensi mencipta sejarah sebagai marathon terbesar dunia buat kali pertama, dengan jumlah peserta yang menamatkan perlumbaan dijangka melebihi rekod sedia ada. Acara itu diiktiraf sebagai marathon paling popular selepas menerima 840,318 permohonan untuk edisi 2025. Ia juga merupakan acara pengumpulan dana satu hari terbesar di dunia dengan lebih 1.6 bilion dolar Amerika dikumpulkan untuk kebajikan sejak dianjurkan pada 1981. Guinness World Records akan menobatkan London Marathon sebagai marathon terbesar dunia jika lebih 55,646 pelari berjaya menamatkan perlumbaan pada 27 April ini, mengatasi rekod New York Marathon yang dicatat pada November 2024. Jumlah peserta yang menamatkan London Marathon meningkat secara konsisten daripada 6,255 orang pada tahun 1981 kepada 53,890 tahun lepas.